Kenapa kita duduk dalam parti ini? Kenapa kita duduk dalam jamaah ini? Adakah kerana ada kepentingan dalam lanskap politik negara pada hari ini? Kita berdepan dengan beberapa kebimbangan. Bagaimana kuasa teras politik orang Melayu makin cuba dihakis sedikit demi sedikit, dan kepimpinan politik orang Melayu masih tidak sedar, bergelut, sehingga mereka lupa bahawa hanya penyatuan mereka sahajalah akan membangkitkan kembali semangat politik orang Melayu. Tapi itu satu perkara. Yang kedua, bagaimana bukan sahaja teras politik orang Melayu ingin diganggu, bahkan kuasa umat Islam, kedaulatan agama Islam pada hari ini juga diancam sedikit demi sedikit. Bagaimana pemuda Dungun kena membina generasi untuk memimpin, dan hari ini kita kena bangkit untuk memimpin. Kita kena bangkit untuk menyatukan ummah. Kita kena bangkit untuk mencetuskan gelombang, bukan sahaja gelombang untuk mempertahankan kerajaan negeri Terengganu, bahkan gelombang daripada Dungun. InsyaAllah kita akan sampai ke Putrajaya. Kita kena perkemaskan segala jentera kita. Kita kena perkemaskan ukhuwah di kalangan pemuda kita. Kita kena perkemaskan segala organisasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullah yu'ti man yasha. Ayat ini Allah menceritakan bagaimana akan berlaku satu zaman umat Islam ada yang keluar daripada agama Islam, ada yang tak percaya kepada Islam, ada tidak yakin bahawa Islam perlu memimpin, ada yang tidak yakin bahawa hanya Islam yang mampu memberikan keadilan kepada seluruh ummah, seluruh masyarakat yang ada dalam negara dan dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa jika mana ummah tidak yakin pada agama Allah, Allah akan bangkitkan satu golongan, fasawfa ya'tillahu biqaumin, dan kaum itu, kumpulan itu, dia mesti ada beberapa sifat. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kita tanya diri kita balik, kenapa kita berjuang? Kenapa kita duduk dalam parti ini? Kenapa kita duduk dalam jamaah ini? Adakah kerana ada kepentingan lain, ataupun kita duduk dalam jamaah ini semata-mata kerana kita nak Islam berdaulat dan Islam didaulatkan? Dan saya percaya bahawa tidak ada niat lain yang ada dalam diri kepimpinan pemuda dan seluruh ahli pemuda kawasan Dungun. Tidak ada niat lain dalam hati mereka, semata-mata mereka sayang pada agama ini dan mereka mahu agama ini ditegakkan dalam negara ini.